macam. 4 subjek itu permulaan. PMX semalam dah cakap. Subjek-subjek lain tertakluk kepada kelulusan daripada badan-badan profesional dan Senate Universiti. Siapa Menteri Pendidikan Tinggi? Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Kamu MCA dalam Barisan Nasional kan? Kalau tak puas hati, carilah menteri daripada Barisan Nasional. Yang buat syarat misi bukan Anthony Loh, bukan DMB. Jangan salah DMB. Kita dah selesai cepat. Kalau dah selesai cepat, bincanglah dengan Menteri Pendidikan Tinggi daripada Barisan Nasional. Mandat telah diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Kabinet telah mandatkan. Selesaikanlah. Yang saya nak kata, tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita terperangkap dalam isu-isu ini. UEC ini isu pendidikan, akses kepada pendidikan. Hari ini kita ada Perdana Menteri yang nak memberikan akses pendidikan yang adil kepada semua. Ini bukan isu politik. Ini bukan isu bahasa. Bahasa Melayu kita perkasakan. Tengok saya punya slide semua pakai bahasa Melayu. Menteri daripada keadilan pun tak pakai bahasa Melayu.